Banyak sebenarnya kebaikan bersenam ni. Satu, memang senaman ni akan membantu kesihatan dalaman. Macam mana bersenam tu sihatkan dalam, bakar gula-gula dalam badan kita, so tu akan membaik pulih dalam badan kita. Yang kedua, bila kita bersenam, kita akan berpeluh, kita akan keluarkan toksin-toksin yang ada dalam badan kita melalui peluh tu. Berlaku detox dekat situ. Yang ketiga, senaman ni juga mengeluarkan hormon endorfin, iaitu happy hormone. Bila kita bersenam kan kita berpeluh banyak, dalam peluh akan keluar banyak garam galian, yang itulah peluh tu masin sikit tu. So kita kena ganti balik dengan garam galian yang orang panggil oral rehydration salt solution. Perlu bancuh dan kita perlu minum lepas bersenam supaya kita tak rasa sakit-sakit otot, tak rasa kejang-kejang. Bila kita bersenam, otot kita akan terbina. Otot kita nak membina, kita perlu makan cukup protein. Jadi pastikan juga kalau kita bersenam, pada sebelum ke selepas ke, pastikan makan cukup protein.